Orang kata kalau kita tak dapat pergi ke Europe ataupun ke Switzerland, pergilah ke Yunan. Apa yang ada kat sana, dekat sini pun ada. Sebab tu dia orang panggil Yunan ni sebagai Switzerland of Asia ataupun Mini Switzerland. Pada video yang lepas, kita telah pun melawat beberapa tempat yang menarik di Yunan ini. Dalam video ini kita akan bawakan beberapa tempat yang lagi menarik yang merupakan kemuncak daripada lawatan kita ke Yunan ini. Okey, lokasi kita yang pertama pada hari yang keempat ini adalah di Tiger Leaping Fjord, sebuah sungai dengan air terjun yang sangat menarik lah. Sekejap lagi kita akan naik eskalator ni. Okey, ni dia punya viewpoint. Okey, sungai ni dia sampai ke Yunan, Laos serta Vietnam. Tapi tak adalah besar sangat sungai dia kan. Oh, atas tu saji ya. Buka celah-celah tu. Kita zoom sikit. Hilang tak boleh naik Hilang tinggal sana tu koi. 70 yuan nak naik belakang ni. Okay, kita tengok view dulu, Terus je. Tiga. Okey, sungai ni dia diapit oleh dua gunung yang bersalji di sebelah kiri dan ke kanan. Kalau ikutkan daripada puncak sampai ke dasar, sungai ni merupakan sungai yang paling dalam di dunia. Bukan dalam air itu, dalam daripada puncak ke bawah lah. Dah penat bang? Penat dah? Kaki dah melecet. Saya dah semalam dah melecet dah. Padu air dia. Tiger Leaping Fjord. Dah tahu kat mana tiger dia? Ada dia. Ada kat dua lah. Kita dah cari tiger dia ni. Tu dia. Tiger dia ada atas tu, ada 2 ekor. Jadi kenapa tempat ni dinamakan sebagai Tiger Leaping Fjord? Konon-kononnya pada suatu masa dulu ada seekor harimau yang dikejar oleh pemburu. Dia melompat daripada batu ke batu sehinggalah menyeberangi sungai ni. Itulah cerita dia.
Jom, atas. Oi. Okay, kita telah pun sampai di Lijiang. So dekat Lijiang ni sangat kurang lah penduduk Muslim. Kita tengah cari tempat untuk solat kat sini. Ke atas mesti dia. Okay, kita dah jumpa masjid ni. Okay, yang ni dia punya masjid je lah. Okay, masjid ni dia kecil je sebab kat Lijiang ni dia punya komuniti Muslim sangat kurang lah. Tutup bang Oh, buka sikit. Tak ada tempat air untuk dekat depan tangga ke? Belakang sini lah, kita cari tempat duduk. Ada. Ada kot. Okay, ni macam ada pipe. Ada bang. Ambil sini lah. Okay, Alhamdulillah kita telah pun selesai Fardu Zuhur. Jadi lepas ni kita akan pergi ke Ancient City. Tempat dia tak jauh daripada sini. Okey, inilah dia pintu masuk ke Ancient City ataupun lebih dikenali sebagai Dayan Old Town oleh orang-orang sini. Okey, jadi landmark dia adalah roda gergasi kat depan tu. Jadi apa-apa hal nanti kalau hilang, kita tunggu je kat sini. Okey, jalan cepat sikit dalam. Tak sampai 1 meter lah. Dah kanan. Kanan. Dayan Old Town ni merupakan sebuah kota lama, tapak warisan dunia UNESCO yang berusia lebih daripada 800 tahun. Dia ni terkenal dengan seni bina tradisional budaya etnik Nazi zaman kerajaan dinasti Ming lagi. Masih banyak lagi bangunan-bangunan yang menggunakan kayu dan dipahamkan bangunan-bangunan ni tidak menggunakan paku. Mungkin zaman tu paku belum ada kot. Tapi memang respect lah kat dia orang ni. Macam mana bangunan kayu ni dia boleh bertahan sehingga beratus-ratus tahun. Okey, ini adalah dataran utama dia. Okey, hari ini adalah hari bekerja, jadi tak berapa ramai sangatlah pengunjung. Dipahamkan semasa perayaan tempat ni meriahlah dengan tarian, muzik-muzik masyarakat Nazi dekat sini. Memang kalau kita perhatikan hampir keseluruhan tempat ni masih menggunakan bangunan kayu. Kenal pula. Lupa 800 meter dah mana dah.
Okey, hari ini adalah hari yang kelima kita di Yunnan ni. Aktiviti kita hari ni, kita akan pergi naik ke Jet Dragon Snow Mountain kat atas tu. Tu dia, ada salji atas tu. Kita akan naik sana kejap lagi. Tu. Terlipet. Mana muka dia? Tu. Beruang. Beruang. Mana beruang lagi? Ni lagi seorang beruang. Okey, JDSM ni merupakan pusat pelancongan yang sangat popular di sini. Dia mempunyai pemandangan yang sangat dramatik dengan ketinggian 4,506 meter daripada aras laut. Maknanya dia 1,300 meter lebih tinggi daripada Gunung Titlis di Switzerland. Jadi kalau kita nak pergi sini, kita kena standby dengan tabung oksigen. Gunung ni menjadi tarikan kepada pelancong bukan saja di negeri China ni, bahkan di serata dunia. Memandangkan tempat ni dia bersalji di sepanjang tahun. Satu. Masuk. Sini. Okey, 1, 2, 3. Okey. Kita dah sampai di puncak Jet Dragon. Ambil oksigen. Ini dia ais. Membeku sepanjang tahun. Kalau sejuk, ada kafe boleh order ni. Kabut dah datang. Dah tak nampak dah kabus. Kejap je kabus ni. Sekarang ni tengah kabut, so tak nampak lah belakang tu. Bila kabut hilang je terus tak gambar belakang tu. Tak boleh tangkap. Okey, kabus telah pun hilang. Jadi kita boleh start ambil gambar. China ni. So ni cuaca hari ni bagus. Okey. Cuaca cerah hari ni. So kita boleh nampak pemandangan alam ciptaan Tuhan. Di bawah ni dia punya salji. Kita punya cuaca sekarang lebih kurang dalam 6 darjah, negatif 6 darjah Celsius. So walaupun matahari terik dekat atasnya, tapi di bawah ni bersalji. So, kita akan naik jambatan ni. Tinggi juga lah. Okay. So kita naik tangga. So kalau lemas, kita pakai gloves up. Dia punya cuaca. So pemandangan dia. Cantik cuaca hari ni. Matahari terang. Matahari So ni pemandangan kita daripada atas tangga ni. Kita jalan slow-slow naik ke atas. Sampai atas bang? Sampai atas ni? Sampai atas sini. Tapi hati-hati nak sampai sana. Itulah hati-hati. Tapi aku pun tak boleh ni nampaknya. Okey, keadaan dah mula berkabus. Jadi kita dah tak syok lah kat sini sebab pemandangan dah terhad. So lebih baik kita turun lah. So dah tak nampak view. Mana ni? Kamera Kodak dah habis. Memory full. Memory full. Alamak, dah tak best dah salji. Dah kabus.
semua dari sejauhan. Ya. Semua dari Sleman. Ha? Family trip ke company? Tak. Suami isteri dah semua. Kawan-kawan semua. Ya. Jauh jalan. Ya, jalan-jalan. Ni orang Malaysia kat ni. Ramai orang Malaysia. Nampak orang Malaysia dengan orang Cina je. Orang lain tak nampak. Mana? Wah, ni ada orang putih. Oh, sepanjang jalan dekat sini first time aku jumpa orang putih. 4 hari dah duduk sini. Hari ni aku jumpa orang putih. Biasa orang dia dengan orang Malaysia. Orang Indon pun tak jumpa. Kita dah sampai di dataran di semula. So cuaca dah mendung. Kita akan turun balik . Okey, sebelum kita pergi show Impression of the Lijiang kita singgah dulu ke dua tempat ni, iaitu Busway River dan juga Blue Moon Valley untuk kita ambil gambar. Okey, kita dah sampai di tempat show Lijiang Impression Show. Okey, kita cari tempat duduk. Persembahan yang akan ditunjukkan adalah berkaitan dengan hubungan manusia dengan alam, warisan budaya etnik diorang yang berlatar belakangkan Jade Dragon Snow Mountain. Teater ni boleh memuatkan dalam 3 hingga 4,000 penonton. Okey, inilah dia keadaannya. Penuh Okey, jom kita ikuti persembahan. Oh, banyak. 大家安静。日下来这方演员是远方的朋友，打个招呼。我们是农民，我们是大明星，我们是大明星。远方的朋友，来，跟我们一起上啊！